Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Majalah keluarga. Jom masuk. Mira buat apa tu? Tak ada buat apa. Just siram-siram pokok dulu. Suka saya tengok tenang je. Hijau kan? Allah, Alhamdulillah. Sudi datang. Terima kasih Sudi datang ke sini Majalah Keluarga. Wah Mira, alang-alang dekat sini ni tempat apa ni Mira? Tempat tenang ke apa ni? Ini sebenarnya adalah courtyard. So kalau daripada dalam rumah kita nak tengok tenang, kita kan bila ada something yang hijau tu kita akan rasa tenang. So daripada dalam rumah, daripada ruang tamu, kita boleh terus nampak area hijau ni. So at the same time balik kerja penat-penat tu bila tengok hijau ni tenanglah sikit. Betul lah, daripada situ saya nampak cermin, boleh nampak kat dalam rumah kan? Betul. Wah Mira, boleh ke kita jalan-jalan sikit dalam rumah Mira seperti edisi raya ni? Boleh. Jom kita masuk rumah. Okey, jom daripada courtyard tu kita masuk terus ke dapur lah. Alang-alang dah buka pintu ni. Inilah dapur saya. Dapur saya macam ni lah. Konsep hijau campur dengan a bit of natural punya tone sikit. Natural tone tu wood tone dengan warna hitam. Itulah. Terus sambung kat ruang dapur. Menarik sangat kan? Boleh penat-penat masak, boleh keluar tengok kan? Betul. Puan cantik tema ni hijau. Macam cerita sikit Puan, konsep ruang dapur Puan ni. Okay, sebenarnya dapur ni dah lama dah. Usia dia dah almost 5 years kot sejak saya duduk sini, saya pindah daripada sini. Dan ramai yang tak tahu sebenarnya dapur saya ni bukan custom made kitchen ke apa. Dia adalah daripada IKEA Malaysia. Tapi sekarang saya rasa warna ni dah discontinued tapi masih, walaupun usia dia dah 5 tahun masih maintain juga macam ni. Jubin tu memang panggil kontraktor lah Puan ya? Betul. Tapi untuk penjagaan ni macam mana Puan kan? Kata putih, agak berjaga agak suka. Macam mana Puan buat penjagaan? Okey, dia macam ni. Dalam keluarga ni kita memang tekankan prinsip kerjasama. Jadi siapa-siapa yang kalau makan kunyit ke, kalau makan merah-merah ke, bila tumpah atas pot stone ni, dia orang memang terus dah faham sebab dia tahu mak dia kerja keras untuk build semua ni dan dia faham prinsip kerjasama tu. Bila dah makan tumpah sikit terus lap, dan itu tak menjadi kesusahan bagi dia orang sebab dia orang memang dah rasa benda tu dah diterapkan dalam dia orang. Puan, saya tengok tu ada nama-nama rempah rata organize Puan. Tunjuk sikit pada saya. Kan mak-mak macam tu lah kan Puan? Betul. Sebenarnya kita bekerja agak sibuk juga. Jadi dengan organisation ni senanglah nak ambil barang semua. So bila dah tahu benda barang-barang tu kat mana, nak ambil tu terus tahu dekat mana. Dan bila kita organize, kita juga tahu barang kita ada ke, barang kita tak ada ke, yang mana kita perlu beli grocery semua tu lagi mudah. Perlu kan sebagai wanita ni dan mak-mak berkejaya Puan kan? Puan, saya tengok kat sini ada bar ni, tempat minta dengan husband ke Puan? Sebenarnya island ni adalah tempat utama kami makan. So bila tak ada tetamu ke apa, kami memang makan dekat sini. Nanti anak saya sebenarnya seorang dewasa dan seorang baby. Kalau dulu kami bertiga, kami memang makan di sini saja. So apa menu harian kegemaran anak tu Puan, favourite? Anak saya, dia punya paling favourite adalah nasi minyak ayam masak merah lah. Tapi sebab kita bekerja, jadi memang bila ada waktu cuti dan waktu special je saya akan buat menu tu. Dan bila buat sekali buat memang habis. Dan sembang-sembang ni Puan kan boleh beritahu nama anak, nama anak dan umur, dan juga Puan pun boleh kenalkan diri lagi kan, duk sembang pasal dapur kan, kenal diri Puan. Okey, nama saya adalah Amira Raudah binti Abdullah. Saya merupakan seorang pensyarah di sebuah universiti awam iaitu Universiti Sains Islam Malaysia. Merupakan seorang anatomist di sana. Kalau nak masuk medical school bolehlah jumpa saya dulu nanti. Okey, jom kita ke ruang tamu saya. Inilah sebenarnya ruang tamu saya, simple dan kecil je sebenarnya. Nice Puan. Ceritalah sikit tema ruang tamu Puan. Sebenarnya tema keseluruhan rumah ni saya selalu kata adalah rustic farmhouse. Sebab apa saya kata still farmhouse? Sebab dia ada ciri-ciri tradisional tu dan ada sedikit ciri-ciri farmhouse tu dekat rumah saya. Puan, nampak pada sejauh ada feature wall Puan ya? Betul. Okey, kalau nak tahu rumah ni dia dah alami pelbagai makeover, perubahan. Dan makeover tu sendiri adalah hasil kerjasama antara saya dan keluarga saya lah. Antara saya dan suami saya dan juga anak-anak banyak tolong. Dulu dinding feature wall ni warna hijau. Sekarang dah jadi warna a bit macam beige macam tu. Sebab kita orang makeover dia. Rasanya last year kita orang makeover. Nampak cantik sofa, dia punya tema tu nampak lain Puan, dia punya konsep tu
Siapa punya idea ni Puan? Okey, sebenarnya idea tu daripada saya, tapi macam saya cakap, rumah saya ni banyak sangat DIY. Feature wall, wainscoting ni DIY, tukar cat semua DIY. Idea daripada saya, tapi yang execute-nya banyaknya suami saya. Kalau tengok saya punya ruang tamu ni, dia ada dua kombinasi warna, putih dan ada natural wood tone dan juga warna hijau. Sebab warna hijau, ingat tak dapur tadi warna hijau, dan nanti boleh tengok saya punya dining room juga ada a bit of green. So saya letak sofa warna hijau. Ada kombinasi lah Puannya. Okey, penjagaan ni. Tapi sebelum tu saya nak tengok sofa tu macam ada custom made ke Puan? Ataupun Puan memang beli di kedai di mana? Okey, jujurnya tak ada custom made. Memang sofa dia campur-campur. Ada yang beli dekat online, ada yang beli dekat kedai sofa, dan mix and match lah. Tapi colour tu still saya maintain warna yang putih, beige, neutral, dan juga nak tambah a pop of colour, saya tambahkan warna hijau tu. Memang cantik view dia Puan kan. Memang tenang balik kerja, nampak rumah macam ni memang macam tenang. Betul tak Puan? Betul. Home sweet home, betul kan? Puan, sempena edisi raya ni memang konsep raya pun macam ni Puan ya? Betul. Inilah konsep raya, tak banyak berubah pun this year sebab kita dah buat makeover last year. So raya ni kita memang maintain konsep macam ni. Dan di sinilah tempat saya dan family banyak berkumpul. Tengok TV semua macam ni. Kalau dulu saya ada 3-seater sofa, now saya dah tukar L-shape sofa sebab saya nak family saya lagi selesa. Sejak saya ada anak nombor 2 ni, toddler 2 tahun. Jadi saya rasa 3-seater sofa tu tak selesa untuk dia nak nap ke apa. So bila ada L-shape ni, baru dia rasa selesa untuk nap semua. Puan, sebelah tu Puan kabinet yang cantik. Saya tengok daripada tadi, saya tenung kabinet tu. Okey, kabinet ni ceritanya, bila kita ada rumah teres yang panjang ke belakang, intermediate terrace house ni, kita mesti macam mana nak separatekan between living room and dining room kan. So, saya punya idea untuk separatekan dua space which is living dengan dining, saya letak kabinet ni. So, dia jadikan sebagai pembahagi ruang juga kalau nampak. Dia separatekan between the living and dining room. Dan kalau tengok colour dia pun tak banyak berubah. Dia still natural dan ada juga ciri-ciri warna hitam menggabungkan keseluruhan rumah saya. Permainan warna tu memang peranan penting, betul tak Puan? Betul. Puan, maksudnya kat sini ada pemisahan. So, boleh saya tahu tak berapa square feet rumah ni? Rumah ni dalam 2,100 square feet, 22 x 75, intermediate terrace home. Okey, sebelah tu Puan saya nampak macam cantik je meja tu. Okey, alhamdulillah sebab ni dah nak memang raya kan. So kita set up lah sikit meja untuk terima tetamu raya kali ni. Okey, untuk set up meja saya hanya gunakan set up yang simple tapi still pop of colour lah. Cara saya pop colour tu adalah bagi menggunakan orang kata tablecloth yang sedikit memberikan a pop of colour to the table. Okey, kalau tengok dining table ni, dining set ni, orang mesti rasa macam it's actually bukan satu set. Dia sebenarnya mix and match. Nampak macam matching kan, nampak macam satu set tapi sebenarnya mix and match. Macam meja ni saya beli di kedai perabot, kerusi pula saya custom made di Shopee. Begitu juga dengan bench ni saya beli daripada Shopee saja. Chandelier ni pula memang hanya beli di Shopee. Husband saya ni alhamdulillah saya direzekikan suami yang boleh buat DIY. Jadi kebanyakan lampu dalam rumah ni kebanyakannya dia yang install sendiri. So saya beli sahaja online dan dia akan pasangkan untuk kami. Seronoknya jadi tetamu di rumah Puan untuk tetamu lain Puan ya. Makan raya. Macam mana pula kalau family datang? Memang berkumpul lah Puan ramai-ramai kat sini Puan ya? Betul. Kalau family besar datang, kita akan makan dekat sini lah. Kalau just kami saja keluarga kecil, kami akan makan di island tadi. Seronok kan Puan berkumpul di hari raya Puan kan? Puan, tadi kita dah masuk pada dapur, daripada koyak ke dapur, betul ke ruang tamu. Saya nak tahu pula lah bahagian laundry tu macam mana Puan? Boleh share sikit tak kat mana tu? Boleh. Jom. Okey, sebelum kita pergi laundry, kalau tengok kat sebelah kanan ni adalah ruang untuk simpan beg. So bila anak-anak balik sekolah, suami balik, saya balik kerja, semua kita tak nak sepah-sepah rumah, terus kita gayut je semua beg dekat sini, letak semua barang kat sini dan baru kita proceed buat family activities. Okey, jom. Okey, selamat datang. Ni lah laundry saya. Warna dia agak neutral sikit compared to other parts of my house.
Kalau tengok laundry ni sebenarnya saya buat masa saya pregnantkan anak nombor 2. So bukan saja sebagai laundry, sebagai tempat mandi anak pun, sebab tu dia ada sink besar ni. Selain mandi anak, boleh juga buat basuh apa orang kata baju-baju yang warna putih yang kita nak hilangkan kotoran tu kan. Dan kalau nampak dekat sini ada tempat gayut-gayut ni. So kalau ada baju yang kita nak basuh immediately atau tak cukup kering, kita akan gayut dekat sini. Lepas saya buat laundry, dah angkat-angkat kain semua, saya simpankan saya punya laundry yang dah kering tu dekat dalam almari ni. Jadi dia lagi senang lah, tak perlu nak naik turun immediately. Sebab saya pun bekerja memang dengan cara macam ni, dia memudahkan kami. Puan memang praktikal cara puan ni kan, organize sangat. Memang tengok sekali macam dapur wet kitchen, tapi memang laundry kan. Cantik puan, very inspirasi dan idea puan. Memang member up macam ni ke puan? Memang dibina bentuk macam ni yang asal ke? Betul. Ruang ni memang daripada developer, saya tak ada tambah apa-apa. Saya pun tak pasti dia buat ruang ni untuk apa, tapi saya nampak dia sebagai satu ruang laundry lah. Cuma kalau perasan, saya kekalkan warna kabinet tu warna yang cerah sebab ruang ni sempit. Yang sebelah ni bilik puan ya, guest room ni puan? Betul. Nak tengok ke? Yelah puan, nak tengok dia punya konsep bilik pula, boleh? Boleh. Okey, inilah bilik guest room saya. Kalau mak saya dia selalu datang lama tau. So dia akan duduk dekat sini. So guest room ni saya memang buat agak selesa lah untuk dia. Dan selain tu kalau ada family members yang lain, saudara mara yang datang, diorang pun boleh duduk juga dekat sini. Kalau ada kawan-kawan, diorang akan boleh nak tumpang solat ke apa, semua dekat bilik bawah ni. Okey, majalah keluarga dari tadi bersembang je. Jomlah kita duduk kejap sembang-sembang dekat sofa. Seronok saya hari ni puan, dapat tengok rumah puan yang indah, cantik, tenang hati saya puan. Puan boleh tahu tanya sikit tak tip dekorasi puan dan penjagaan rumah puan? Okey, macam saya cakap, kalau tengok keseluruhan rumah saya ni banyak juga warna putih tu kan. Okey, tips dia adalah kena ada bibit yang betul, iaitu kena ada vacuum cleaner yang betul. Sekarang kita dah ada apa orang panggil spot cleaner. So sebab saya ada toddler kecil 2 tahun, kalau dia buat tumpah apa-apa, tumpah air coklat ke, air sirap ke, spot cleaner tu memang sangat membantu sebab kita boleh sedut air kotoran tu atas kapet yang putih ni terus dihilang. So kena ada bibit yang betul. And then tips yang paling saya rasa penting adalah kefahaman antara suami isteri. Maksudnya suami kita kena sentiasa faham kita punya rentak lah, sebab dua-dua bekerja. Jadi saling tolong menolong tu adalah sangat penting dalam keluarga saya. Contoh kalau hari that week saya yang busy, suami saya faham, dia okey sikit, dia akan banyak membantu saya dari segi uruskan anak, dari segi kerja rumah. Dan anak-anak saya pula, dia memang dah faham kesusahan mak dia sebagai seorang yang berkerjaya, sebagai content creator lagi, dan macam-macam role lagi yang mak dia pegang. Dia memang banyak membantu saya lah dari segi jaga adik dia. Anak yang sulung tu especially, dia banyak membantu saya tolong jaga adik dia. Kalau saya, kadang-kadang saya ni pensyarah, kerja bawa balik rumah, dan content creator pun kerja bawa balik rumah. So semua kerja bawa balik rumah. So anak saya memang sangat membantu dan suami saya memang sangat membantu. Jadi kefahaman dan keluarga tu sangat penting lah. Puan, tengok pada jadual agak padat kan puan. Jadi boleh cerita tak rutin harian puan bangun pukul berapa dan nak kemas rumah lagi dengan habuk lagi puan? Faham sangat kan kerja kita sebagai wanita berkerjaya ni? Okey, rutin harian saya biasanya saya akan bangun pagi-pagi subuh tu, dan saya akan siapkan anak-anak lah. Suami saya ni dia bekerja shift. Jadi dia tak tentu dia akan kerja petang atau dia akan kerja awal pagi. So kita tak pastilah sama ada dia akan ada atau tak pada waktu pagi tu. Jadi biasanya saya akan siapkan anak, hantar anak yang kecil tu ke pengasuh, kemudian hantar pula anak yang dewasa tu ke sekolah sebab sekolah dia berdekatan dengan ofis saya. Kemudian saya akan pergi kerja, saya tekan kerja. Dalam 5.30 saya dah sampai rumah. Lepas tu kami akan ada a bit of family time lah kalau suami saya ada. Biasanya sebab suami saya kerja shift, jadi kita jarang bersama. So bila dia ada dekat rumah tu, rasa macam nak spend more time together. Kita akan keluar makan sikit and then balik rumah, saya tekan anak-anak for the next day. Puan, saya diberitahu puan tinggal di rumah ni dah lebih 5 tahun kan. Tentu untuk penjaga rumah ni nak didik anak daripada kecil agak sukar puan. Macam mana puan didik anak puan daripada kecil tu nak kekal rumah bersih kan? Maklumlah tema pun putih agak sukar kan puan. Boleh cerita sikit tak pada mak-mak di luar sana? Okey, macam ni, saya pun nak bagi tips tu saya tak pasti betul atau tak sebagai ibu bapa, tapi alhamdulillah anak yang saya yang sulung ni
Sebab dia tengok kita mak ayah bila tumpah ke apa terus lap, bila nak naik atas tidur tu kita terus kemas, mainan-mainan simpan dalam bakul. Jadi lama kelamaan as he grow older, dia memang dah faham. Dia dah memang faham. Dia pun tak suka tengok sepah-sepah ni. So bila ada mainan, dia akan terus kemas. Mainan-mainan adik dia pun dia akan terus kemas. Tapi biasalah bila kita ada anak fasa toddler ni, kita tak boleh jadi terlalu rigid. Jadi kena faham yang rumah saya tidaklah sehari-hari kemas macam ni. Ada juga fasa yang dia bersepah sejak ada toddler ni. Tapi dengan anak saya first, sebelum anak toddler saya lahir, memang rumah sentiasa maintain kemas. Sebab as he grow older, macam saya cakap, dia dah faham cara untuk kemas rumah, untuk pick up dia punya barang-barang sendiri, untuk tidak meninggalkan kotoran lah sebelum tidur. Jom ni. Jom. Okey, so inilah anak saya, anak sulung saya berumur 11 tahun, sekarang tengah sekolah dekat Nilai. Ini pula suami saya, Encik Muhammad Idham, sekarang merupakan seorang jururawat berdaftar di HUKM. Yang katanya ada baby kan? Mana tu baby? Oh, baby tu dia tidur, penat pagi tadi beraya, so dah tidur. Puan, alang-alang dia jumpa keluarga Puan ni, boleh tak keluarga nak bertanya sikit je mengenai kekeluargaan, bagaimana, apa itu erti kebahagiaan sebuah keluarga? Okey, kalau bagi saya lah kan, nanti suami saya tambah ke macam mana. Bagi saya, erti sebuah keluarga bahagia ni adalah sifat memahami, tolak ansur, dan bila kita berkerjaya, dua-dua berkerjaya dengan anak lagi, adalah sifat ringan tulang tu. Kena sentiasa tolong-menolong dalam keluarga. Kata tu Encik apa yang isi Encik cakap? Oh, menyokong suami ni bagus, sentiasa menyokong. Alhamdulillah. Puan, saya dengar tadi Puan kata nak pergi open house ke? Keluarga ni asyik ganggu Puan je. Betul-betul. Sebenarnya kami ada open house ni, tengok semua dah siap dah nak pergi beraya ni. Oh, faham. Kalau macam tu keluarga tak nak ganggu, kami pun nak balik. Jadi keluarga nak ucapkan selamat hari raya kepada keluarga Puan. Ataupun Puan boleh bagi ucapan sikit untuk keluarga Puan? Okey, sempena hari raya ni saya nak ucapkan selamat hari raya kepada rakan-rakan, kepada keluarga saya dan terutamanya ibu saya lah. Minta maaf banyak-banyak, maaf zahir dan batin, dan berterima kasih sangat kepada Majalah Keluarga kerana sudi datang rumah kami, rumah kecil kami ni. So, terima kasih. Bye.